வணக்கம். இன்னைக்கு நாங்க வந்து ஒரு ரெசிபி செய்ய போறோம். ஆக்சுவலா இது வந்து என்னோட ரெசிபி இல்ல, அடி ஃபுட்ஸ் அவங்களோட ரெசிபி. Me and my husband always try நல்ல ரெசிபியா இருந்துச்சுன்னா I feel like doing. Normally we will try and turn up very well. Masak sotong kicap pedas. Daddy ready? Ready? Okay, jom. First kita ada halia, bawang putih, bawang besar, serai. And dan juga what is that Daddy call? Lengkuas. Okay? So I masukkan dulu I dah cuci tangan I dah cuci tangan kanan. I believe this recipe is going to be nice. Okay. Daddy can know. Oh. Yeah, this usually Saturday Sunday this is our work. We will try some recipe. Boleh. And after this, I'm going to make rendang itik. That one is my recipe, rendang itik. Rendang itik. But that one I'll do a different video, okay? Yang ni pastikan dia betul-betul masak tau. Bau dia pun naik. Then, what's next? Next is I'm going to put the chili powder. This one chili powder. Chili powder. And ready? I masukkan chili powder. Sabar sabar. Terus berhenti. Lepas tu, this one is serbuk ketumbar dengan serbuk jintan manis. Ya, satu sudu jintan manis, satu sudu ketumbar. Okey. Lepas tu, tadi gaul ya. Yes. Okay. Kita masukkan air a bit. The smell. Air sudah masuk. Ya, air masuk dia punya bau. Sekarang ni kita tunggu sampai dia pecah minyak. Lapar. Smells good. Smells good. Yeah, smells good. Ni dah pecah minyak dah. So at this point, Kencana nak masukkan sos tiram. Oyster sauce ni. Cukup kot. Cukup ke nak lagi? Cukup lagi. Dalam resipi asal, I nampak lada hitam, serbuk lada hitam. So, saya tak ada serbuk lada hitam. So, saya masukkan serbuk lada putih. Sebab kita buat dia, bukan dia buat kita kan? Cili peri. Tengah. Lagi dari. Tambah. Okey. Ni kicap manis kan? Itu kicap manis ya, kicap manis. Okey. Lepas tu kita ada kicap caramel. Organ dia dulu. Ya. Thank you. Thank you, Daddy. Welcome. Okey, sekarang ni kita tunggu sampai dia pecah minyak lagi. Okey guys, sekarang I nak masukkan perisa dan gula gula batu. Okey? Yes. Batu Ya, dia masukkan gula batu Kadang-kadang ada setengah orang dia masukkan gula merah. So yang ni kita masukkan gula batu. Dalam resipi original saya nampak dia letak krim, cooking cream. Tapi dekat sini saya tak ada cooking cream, so saya masukkan santan pekat. Sedapnya. Mix it. Mix Daddy. Okay, sekarang ni dah gelap dah, nampak tak? Dah gelap kan? Dah gelap macam ni. Kita masukkan cili api. Ini kepada mereka yang suka pedas. Kalau tak suka pedas, tak payahlah. Macam Kencana, I suka pedas. In original recipe pun ada cili padi ni. Okay, so I masukkan cili padi. Why would you, Daddy? Dia punya ni. Okay, sekarang kita masukkan vinegar. Vinegar dalam pot mana ni? Cukup? Cukup tak? Dia sikit je. I rasa cukup kot. Sebab usually kita jarang sekali kita guna vinegar in cooking. Okay, sekarang masukkan ni sotong. Tengok Daddy patah Okay. Okay, Daddy fold this Okay. This is your area. Okay. Okay, sekarang ni kita pastikan sotong tu masak. Aku punya besar punya boleh. Lepas ni I akan masak apa Daddy? Itik. Rendang itik. Rendang itik. Saturday Sunday idan எங்களோட activity. We will try something new and all that. But itik rendang is my husband
favorite. Yes. He loves that. Yes, sir. Yeah, itik rendang. Dia ada taktik dia tau. Teknik dia, sorry bukan taktik. Teknik dia untuk masak itik ni, daging itik ni. Bukan senang tau. Okay, Alright. okay Daddy. Next. Tapi sumpah I cakap dengan you all, I dah try dah, taste dah tadi, sedap. Memang sedap gila. Okay, next. Dah Daddy ya. Dah. Okay, finishing Masih Daddy mau lah. makan, Mau makan, cepat. The finishing Daddy lah. Masukkan semua. Put all lah. Put all. Yes, sir. Yes. Dia memang berkuah sikit tau. Dia bukan very dry. Tapi kalau you want dry, you boleh saja you buat dry. Tapi I tengok original punya resipi dia bukannya dry. Dia memang ada kuah macam ni. But make sure when you wash the sotong already, you make sure the sotong is dry lah. Otherwise it will be very watery. Wait Daddy wait I nak Daddy cuba dulu. Okay. Daddy kena cuba dulu Let's take the. Wait Daddy. Very hot now. Okay. You tried now? I tried the kuah sedap. Okay, let me try. Sudah dah patut. Sedap. Very nice, huh? Nice kan? Super nice. Sedap. Sedap. Very nice. You try. I try. Tadi I try dia punya kuah. Memang sedap gila. Spicy and nice. Yeah, spicy and nice. Don't forget dia kena masukkan apa tadi yang masukkan? Gula batu, lepas tu caramel kicap, oyster sauce, kicap manis tau. So there's 3 type of kicap there. Kan? Bagus. Very nice. Sedap. Okay, jom makan. Oh, eat it. Oh no. We gonna masak the itik rendang. But I tell you, this one you eat with the nasi putih aja, just with this. Sedap gila. Okay, you should try this recipe. Sedap. Bye.